mengalami B kedua paling panas dalam sejarah. Iceberg terbesar di dunia di Antartika. Beberapa kawasan di Semakin seluruh mencair dunia dengan akan perusahaan terus lautan mencapai saat musim kuat panas berada dan di musim panas. ke Dia sekarang dikatakan akibat pemanasan global muka ais permukaan. Pembakaran hutan yang semakin meningkat telah menyebabkan kadar karbon dioksida di atmosfera bertambah dengan ketara. Keadaan ini menyumbang kepada pemanasan global yang mengakibatkan suhu bumi terus meningkat. Benda-benda yang anda lihat sepanjang video berlangsung sedang berlaku di bumi kita pada saat ini. Oleh itu, saya akan mengkongsikan cara-cara untuk mengatasi masalah pemanasan global. Yeay! Pernahkah kita terfikir mengapa suhu semakin panas dari tahun ke tahun? Mengapa banjir dan kemarau berlaku semakin kerap? Hakikatnya, bumi kita sedang menghadapi dengan satu krisis besar iaitu pemanasan global. Ia bukan lagi isu masa depan, tetapi realitinya yang sedang berlaku pada hari ini. Jika kita terus mengabaikannya, generasi akan datang bakal mewarisi dunia yang semakin tidak stabil dan berisiko tinggi. Antara punca utama pemanasan global ialah pembakaran bahan api fosil oleh kenderaan dan kilang. Kesan daripada tindakan ini ialah pencemaran udara semakin meningkat dan suhu bumi terus naik. Bagi mengatasinya, kita boleh menggunakan pengangkutan awam, berkongsi kenderaan serta menggunakan penggunaan bahan api. Kerajaan juga perlu memperluaskan penggunaan tenaga boleh diperbarui seperti tenaga solar dan angin bagi mengurangkan pelepasan karbon. Penebangan hutan secara berleluasa turut menyumbang kepada pemanasan global kerana jumlah pokok yang menyerap karbon semakin berkurang. Kesannya, habitat haiwan musnah dan risiko banjir meningkat akibat kehilangan kawasan tarahan air. Oleh itu, langkah seperti penanaman semula pokok dan penguatkuasaan undang-undang terhadap pembalakan haram perlu dilaksanakan. Peningkatan suhu bumi menyebabkan air di kutub mencair dengan lebih cepat. Akibatnya, paras laut meningkat dan mengancam kawasan pantai serta penempatan manusia. Bagi mengurangkan risiko ini, kita perlu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan menyokong dasar pembangunan mampan. Pemanasan global juga menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu seperti banjir besar dan kemarau panjang. Keadaan ini memberi kesan kepada sektor pertanian dan boleh menyebabkan krisis makanan. Justru, kesedaran masyarakat perlu dipertingkatkan melalui pendidikan alam sekitar. Kita juga boleh mengamalkan gaya hidup lestari seperti menjimatkan elektrik, mengurangkan pembaziran dan mengamalkan kitar semula. Pemanasan global bukan sekadar isu alam sekitar. Ia adalah isu kelangsungan hidup manusia dan generasi akan datang. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini mampu memberi kesan besar pada masa hadapan. Jika kita bersatu dan bertindak sekarang, masa depan bumi masih boleh diselamatkan.